Lampu camping macam ni nak kira style ke tak? Bukan lampu kuning macam ni je dia ada. Lampu putih dia ada. Bukan itu je lampu yang dia ada. Dekat sebelah bawah ni ada mentol juga. Cerah-cerah macam ni, tetap nampak lampu suluhan. Yang ini suluh gaya kelap-kelip. Aku tak tahu kenapa kena ada gaya kelip-kelip ni. Ada handle macam ni. Jadi bolehlah kalau korang nak sangkut-sangkutkan ketika camping. Keempat-empat panel lampu ni boleh dibuka tau. Jom. Kod lah kata nak digantungkan dekat atas kemah ke, dekat atas apa benda ke, boleh je. Andai kata selera nak buat macam satelit letak atas meja macam ni, boleh je. Atau kelopak ni nak disusun dengan gaya tak tersusun, ikut kreativiti kau lah. Tapi nya benda lah ni ringan, jadi aku agak yakin kapasiti bateri dia tak besar. Jadi janganlah kau nak berharap sangat dia boleh bertahan lama, ataupun nak buat power bank yang berkesan. Kat belah atas dia ni pula ada panel untuk solar. Wow! Tapi tu dia, benda-benda yang harga murah macam ni aku tak berharap sangat solar dia tu boleh pakai. Pendapat korang macam mana? Letakkan di ruangan komen.